Ini untuk pengarah syarikat yang suka letak mohon gaji sesuka hati. Be careful ya. LHDN boleh reject tolakan cukai kalau tak ikut prinsip arm's length. Tu gaji kena ikut kadar pasaran macam syarikat lain bayar orang luar. Contoh, kalau market di luar sana bayar RM10,000 tapi syarikat anda bayar RM25,000, LHDN boleh anggap ini bukan bayaran untuk kerja sebenar tetapi cubaan nak elak cukai. So, kalau nak elak audit dan penalti, bandingkan gaji ikut pasaran. Pengarah kena buat kerja sebenar. Ada kontrak dan benefit syarat dan gaji ikut kelayakan dan beban kerja serta peranan. Nak mudahkan kerja you all, boleh rujuk MEF Salary Survey, iaitu rujukan yang diiktiraf di Malaysia, sering digunakan dalam audit ataupun dokumentasi transfer pricing oleh syarikat besar. Lagi satu ialah Job Street Salary Report untuk bukti gaji ikut pasaran. Ingat ya, kalau gaji tak ikut arm's length principle, lebihan itu mungkin tak boleh ditolak cukai. Nak selamat daripada LHDN, jangan letak ikut suka hati. Rujuk data pasaran.